YB, Ya, apa punca PAS cerai dengan Bersatu? puncanya dalam ayat yang mudah ialah Bersatu sudah tak boleh menghormati PAS sebagai rakan yang setara. Apa yang PAS mahukan bila bekerjasama dalam Perikatan Nasional ni dalam politik ialah kita nak kena meramaikan kawan dan mengurangkan lawan. So apa yang Bersatu buat dalam diri dia sendiri dan dengan PAS ialah PAS menganggap Bersatu mengurangkan kawan dan menambah lawan. Apa contoh apa yang diorang buat? Okey, so contohnya dia memecat ahli-ahli parlimen dia beberapa orang dan Tapi bukan ketua diorang punya pilihan. ya, itu dalam Bersatu. Betul. Tapi bila dia beritahu kepada PAS jangan ada hubungan dengan orang yang kami pecat. Oh, So Datuk Seri Hamzah. ya, Datuk Seri Hamzah and the gang lah. So kita fikir itu hal dalam Melayu, so it's okay, tapi kita akan anggap dia tu adalah ahli parlimen PN sebab Bersatu PAS is dalam PN. So kita still anggap dia ahli parlimen PN. So dia kata no, there's no PN anymore, mereka tu bukan lagi ahli parlimen PN. So kita nak nilai kekuatan ahli parlimen dalam Dewan Rakyat ialah kepada jumlah ahli parlimen. So kalau makin berkurangan dia, semana you makin lemah. And then bila you pecat ahli parlimen tu, you tak bagi pula kita berkawan, dan kita berpolitik ni untuk meramaikan kawan, bukan untuk meramaikan musuh. So kita menganggap tindakan Bersatu itu untuk jangka masa panjang dan jangka masa pendek merugikan politik Islam itu sendiri dan juga merugikan PAS. So kita dah cuba memberitahu banyak kali dalam mesyuarat, surat, perbincangan formal, informal, tapi kita tak nampak ada jalan untuk ke arah itu. So itulah keputusan yang PAS buat. Bagi YB lagi rapat dengan siapa? Abah ke Datuk Seri Hamzah? Saya banyak di parlimen dengan Datuk Seri Hamzah sebab dia ketua pembangkang. Dengan Tan Sri Muhyiddin ni jumpa jarang-jarang lah. Lagi pula dia pun agak lebih berusia, so kita hormat dia sebagai orang tua lah. Are you supportive of the reset punya movement dengan parti baru apa Wawasan. Ya. Selagi mana parti itu tidak bercanggah dengan apa yang dasar PAS nak, so Datuk Seri Hamzah address his ayanda. Oh. That gave the name, but he seems to be very close to PAS. Ya. Tapi YB rasa apabila Datuk Seri Hamzah buat parti baru, bukankah benda tu lagi memecah belah undi Melayu? pada saya Datuk Seri Hamzah buat parti baru tu dia bersama-sama dengan ahli parlimen yang agak ramai untuk sekarang ni lah. Betul. So dia membantu menarik lagi parti itu sebab Datuk Seri Hamzah ni dia menyokong PN. So walaupun dia buat parti yang baru, dia masih bersama PN berbanding Bersatu yang dilihat ada banyak masalah dengan PAS, dengan kita. So kita menganggap kalau Bersatu terus bersikap macam itu, kita takut nanti pengundi tak yakin kepada PN kerana you ada masalah dalam rumah tangga you. Betul. Ia menyebabkan akhirnya pengundi yang menyokong PN ini semakin hilang kepercayaan. So kita memang benda itu akan berlaku. Why so serious?